Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Hafiz daripada MIH Syarikat Debenhams Berhad. Hari ini saya di Beranang, ini di Sesapan Kelubi. Ini adalah rumah 4 bilik, 4 bilik air milik Puan Sajilah dan suami. Ini adalah pandangan hadapan. Rumah ini berkeluasan 35 kaki, darab dengan 57 kaki, berkeluasan 1588 kaki persegi. Ini adalah pandangan hadapan dan sisi kiri. Seperti biasa, binaan kita menggunakan batu bata merah. Atap genting jenama Monia. Dua mata tangga ini memang termasuk dalam kita punya package. Pintu security door Akak Sajilah di upgrade. Terima kasih diucapkan kepada Akak Sajilah dan suami kerana telah memilih kami di MIH Syarikat Debenhams Berhad untuk reka dan bina rumah beliau. Longkang parameter ni termasuk dalam harga. Longkang parameter sehingga ke sekeliling rumah lah. Lebih luaran tu ada tambahan 10 kaki kita sediakan. Ni pandangan sisi kanan tadi. Baiklah, kita tour dulu ke sekeliling rumah. Alhamdulillah, pemilihan cat yang memang pada saya sangat sejuk mata memandang lah. Cuma cuaca tengah panas, cat ni nampak macam ni lah. Kalau cuaca ni agak redup, dia akan, warna ni akan jadi lebih menarik. Ini pandangan belakang rumah Puan Sajilah. Seterusnya kita ke bahagian sisi sana. Ada satu pintu sisi bahagian belakang. Ini kemasan dinding, close up kemasan dinding. Cat menggunakan cat Jotun. Cat menggunakan cat Jotun untuk bahagian luar dan dalam. Luar kita gunakan cat Jotun Ultra Clean. Ini ada pintu sisi satu di sini sebabkan ruangnya agak sempit, jadi kita tak dapat ambil video bahagian sini lah. Kemasan Permaplank ni semua kita sediakan secara percuma. Memang kita nak rumah-rumah yang kita design kalau boleh lain daripada yang lain, nampak cantik lah. Ni luar menggunakan 3 warna, dalam 1 warna saja. Luar 3 warna boleh pilih. Jadi Akak Sajilah ni minat warna macam ni lah. Warna cantik ni, warna ni. Baik, kita ke bahagian dalam rumah. Luas hall ini berkeluasan 20, lebar 20 kali 16, 2, 4, 6, 8, 20 darab 16. Plus ceiling rata berserta cornice, ini memang termasuk dalam package. Hall dia besar dia nak konsep hall yang besar. Ini security door single layer boleh buka tingkap macam ni. Ni tertingkap dia lah, kita boleh buka. Kiri kanan ada kiri ada, kanan pun ada lah. Ni security door menggunakan jenama Nest. Ini family area. Family area rumah Puan Sajilah. Pasangan lampu kipas semua telah sedia, dan ini adalah dining. Luas memang luas rumah ni. Memang puas hati lah, alhamdulillah. Tile semua boleh pilih. Ni toilet kita dah cuci, tapi nampak pelik sebab diorang ada buat pemasangan. Ini bilik bilik ni berkeluasan 10 kali 15, tapi ada toilet dekat dalam. Konsep dia di bilik tak besar-besar, dia nak ruang luar yang besar. Ni ada toilet di sini.
Untuk ruangan bilik ni, bilik memang agak kecil lah, 10-10, semua bilik 10-10, sebab dia mengutamakan ruangan luar ya. Dia nak luar nampak lebih luas. Ini toilet master bedroom. Pintu menggunakan molded door, warna pun akan sama dengan luar, menggunakan cat Jotun Gardek ya. Okey, ini adalah bahagian dapur rumah Puan Sajilah ya. Tabletop ni termasuk dalam harga ya, include. Keseluruhan ruang mempunyai cornice sehingga ke bahagian luar ni. Lampu dah ada. Pintu toilet menggunakan pintu PVC. Ini bilik nombor 2. Bilik nombor 2 juga sama, 10/10. Sini ada satu sinki ya. Ini adalah tanah share untuk bahagian luar dan bilik nombor 2 ya. Pintu PVC menggunakan PVC door jenis yang tebal yang 35mm. Ini dah ada orang masuk rumah ni. Sebab pintu tak kuncing, dia orang guna toilet yang dah kotor. Kotor sikit. Ini bilik nombor 3 juga sama tadi keluasan dia. Dan ini adalah bilik yang terakhir lah, iaitu bilik yang keempat. Tandasnya juga share ya, dengan tandas luar ya, dengan tandas bahagian dapur. Kalau saya ambil gambar video ni laju, bagi tahulah, nanti kita akan cuba perbaiki lah. Ini pandangan daripada sini ya, untuk ruang tamu ya. Ruang tamu dia memang besar, memang luas lah. Kat Sajilah ni dia kata family dia nak lepak-lepak dekat luar, bergantung pada konsep ya. Dan ini adalah toilet toilet ni share. Toilet ni buat tak share, toilet untuk bahagian bilik belakang ni sahaja. Ini toilet untuk bilik belakang. Toilet ni semua bilik-bilik ya, dan tiles hingga ke arah ceiling ni memang kita punya package lah. Ada satu sinki ni kita beri percuma. Kalau muat kita letak, kalau tak muat tak adalah. Baiklah, saya rasa setakat ini saja video kita pada kali ini. Saya Hafiz daripada MIH Reka dan Masyarakat. Kami di MIH reka dan bina mengikut bajet pelanggan. Assalamualaikum.